Hai, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kami daripada tim Cap Ayam Event and Wedding Services ini berkongsi kepada anda mengenai satu perkara. Anda tahu tak apa perkara-perkara ataupun apa adab-adab yang perlu anda titik beratkan sebelum anda menghadiri sesebuah majlis keramaian? Bukan apa, kadang-kadang bila kita ada di dalam sebuah majlis keramaian, kita dapat melihat pelbagai ragam manusia dengan pelbagai jenis perangai yang kadang-kadang kita sendiri pun tak terfikir dia boleh buat macam tu. Jadi, untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut daripada berlaku, pertama sekali anda haruslah datang dengan niat yang baik. Seterusnya, anda harus berpakaian sopan dan juga menjaga tutur kata dan tingkah laku sepanjang berada di dalam majlis. Bukan apa, kadang-kadang dalam sedar tak sedar, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan boleh mengguris hati dan perasaan orang lain. Hormatilah tuan rumah dan juga tetamu yang lain. Dan seterusnya, anda harus mengambil makanan sekadar perlu dan elakkan pembaziran. Gunakan masa di dalam majlis untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebelum pulang, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan buat tuan rumah. Ingatlah, adab yang baik mencerminkan peribadi kita. Bak kata pepatah, burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tetapi memandang bahasa dan budi. Apabila kaki terkena sembilu, dibawa berjalan tidak menelap. Apabila hati tidak bermalu, binasa iman, rosaklah adab. Jadi kepada anda yang mungkin tercari-cari perkhidmatan PA System, DJ, MC, koordinator maupun inai pengantin, jangan malu, jangan segan untuk terus berhubung bersama-sama dengan kami.